Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat? Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jadi marilah kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, sebelum kita mula, Ustaz ada tagline. Jadi kalau Ustaz sebut hal antum musta'idun, kamu jawab na'am berserta gaya. Na'am ya Ustaz. Kalau tak bersedia, la Ustaz. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Hal antum musta'idun? Na'am ya Ustaz. Ahsantum. Ahsantum. Okey, baik. Jadi apa hari ini hari apa? Hari Khamis. Jadi tarikh berapa bulan? 2 Jadi siapa tak hadir hari ni? Kami tak hadir. Okey. So 22 ke 23. Ya. Okey, betul, cukup. 22 ke 23. Okey. Baik. Sebelum kita mula, jadi hari ni untuk pengajaran hari ni, ini Ustaz nak kamu semua dapat sebutkan kepada Ustaz maksud solat jenazah. Maksud solat jenazah dan rukun. Okey, sebelum tu Ustaz nak kamu semua perhatikan dengan betul. Perhatikan dengan betul apa yang Ustaz nak sampaikan. Sekejap lagi Ustaz akan soal satu persatu. Boleh? Boleh. Okey semua, sekarang semua tengok depan dan perhatikan apa yang ada dekat gambar ni. Okey, semua nampak? Nampak. Okey, semua nampak ni apa dia? Okey, daripada gambar dan patung ni, apa yang murid-murid faham? Solat jenazah. Betul. Okey, hari ini kita akan belajar tentang solat jenazah. Okey. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang solat jenazah penghormatan terakhir. Okey. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ustaz nak kamu semua sekurang-kurangnya kamu semua dapat sebutkan kepada Ustaz apakah maksud solat jenazah serta hukum melaksanakan solat jenazah, dan juga kamu semua dapat beritahu, dapat sebutkan apa tata cara solat jenazah yang betul. Boleh? Boleh. Ahsantum. Okey, seterusnya. Okey. Jadi sekarang kamu semua tengok ke depan. Ke depan ada 3 perkara yang kita perlu tahu untuk tajuk kita hari ini. Iaitu yang pertama, pengertian, dalil dan juga hukum. Okey, jadi Ustaz nak kamu semua ikut Ustaz baca sama-sama. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Pengertian. Solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup atas orang Islam yang telah meninggal dunia. Dalil. Sallu ala sahibikum. Maksudnya sembahyangkanlah atas jenazah saudara kamu. Hukum. Fardu kifayah. Dituntut sebagian masyarakat untuk mengerjakannya. Jika tiada, semua masyarakat akan berdosa. Okey, sekarang Ustaz nak kumpulan pertama dulu. Okey, kumpulan pertama baca pengertian solat jenazah. 1, 2, 3. Solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup atas orang Islam
Sebutkan dalil. Sallu ala sahibikum. Maksudnya atas jenazah saudara kamu. okey, semua sekali. Sebutkan hukum solat jenazah. Fardu kifayah. Jadi solat jenazah ni adalah solat yang kita lakukan pada kita yang hidup, lakukan kepada orang Islam yang telah meninggal dunia. Jadi hukum solat jenazah ni fardu Kifayah. Fardu kifayah tu apa? Dituntut. Di mana kalau dalam satu kampung tu, kalau ada orang meninggal, kalau ada yang kita tak laksanakan, satu kampung akan berdosa. Tapi kalau satu orang tu dah laksanakan, maka gugurlah dosa tersebut. Faham? Boleh dapat? Boleh. Okey, sekarang Ustaz nak Fardiah sebutkan kepada Ustaz masuk solat jenazah. Solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup atas orang Islam yang telah meninggal. Betul. Okey, Ustaz Firza pula. Apakah hukum solat jenazah? Fardu kifayah. Kalau Fardu tak, kifayah. kalau satu kampung tak buat, semua berdosa. Kalau seorang buat, gugur dosa. Okey, betul. Okey, Ustaz nak tanya. Siapa dekat sini pernah solat jenazah? Angkat tangan. Berapa orang? Abang Hafiz. Wah, bagusnya. Okey. So, Ustaz akan ajar bagaimana cara untuk kita solat jenazah. Okey. Solat jenazah ada berapa takbir? Okey, betul? Okey. Takbir yang pertama, kita perlu membaca surah Al-Fatihah. Siapa pandai baca surah Al-Fatihah? Bagus. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, yang kedua, takbir yang kedua, kita membaca salawat Ibrahimiyah. Macam mana? Kejap lagi kita akan main. Semua yang main? Okey. Kita pergi kepada takbir yang ketiga dulu. Takbir yang ketiga adalah membaca doa kepada si mati. Okey, yang keempat adalah membaca doa juga, tapi doanya berlainan. Okey. Ustaz nak bahagikan kepada 4 kumpulan. Okey, dah ada kumpulan. So, Ustaz nak wakil seorang daripada satu kumpulan. Ustaz nak wakil daripada setiap kumpulan datang ke depan. Okey, Ahmad Wafi, Anis, Mio dan Firza. Okey. Bagaimana untuk kita tentukan siapa yang nak dulu? Ustaz akan sebut solat jenazah. And then dia kena tepuk meja 3 kali, dia kena angkat tangan. Okay, boleh? Cari meja, cari meja. Okey, kita mula. Solat jenazah. Okey, Abang Wafi dulu. Okey, semua dari depan Okey, Abang Wafi akan pusing. Takbir. Dapat takbir ke? Dapat. So, Abang Wafi ambil dalam ni yang keempat. Takbir yang keempat. Dia ambil. Okey, Abang Wafi akan bacakan
kuat-kuat supaya kawan-kawan dengar. Okey. Mula-mula mengangkat takbir yang keempat. Allahu Akbar. Lepas tu Okey, betul. berdoa untuk jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Okey, semua boleh ikut. Lagi sekali. Lagi sekali. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Okey, terima kasih kepada Abang Wafir. Bukan tak Bagi boleh. dengar Abang Wafir. Okey, lagi 3 orang. Okey, sini ya. Mana jenazah? Ya. Okey, kau. Okey, Mio dapat takbir yang ketiga. Okey, habis. Okey, semua fokus dengan bacaan yang akan dibaca oleh Mio. Ini adalah bacaan untuk takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Lepas tu berdoa untuk jenazah. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, kelas semua ikut Lagi sekali. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, terima kasih Mio. Terima kasih Mio. Okey, seterusnya lagi 2 orang. Solat jenazah. Bisa. Wait, takbir yang pertama. Okey, mula-mula kita kena angkat takbir. Allahu Akbar. Dan ni adalah hati kita nak angkat takbir tu. Lepas tu kita kena mula-mula tadi kita kena berdiri bagi yang mampu. Lepas tu kita angkat takbir. Lepas tu kita kena baca Al-Fatihah. Okey. Ya, semua dah pandai baca Al-Fatihah kan? Ya, terima kasih Fiza. Boleh sekarang dengan Fiza. Okey, terima kasih. Anis. Okey, Anis dapat takbir yang kedua. Okey, mula-mula kita kena angkat takbir yang kedua. Allahu Akbar. Kemudian kita membaca selawat atas Nabi Muhammad dengan bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, semua ikut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, terima kasih lagi. Terima kasih. Okey, semua. Okey, semua dah faham apa bacaan kita untuk solat jenazah? Faham? Okey, untuk takbir yang pertama, apa yang kita perlu baca? Al-Fatihah. Okey, betul. Takbir yang kedua, macam mana salawat tu? Okey, bagus. Untuk takbir yang ketiga, apa bacaan untuk takbir yang ketiga? Allahu Akbar.
bacaan takbir yang keempat? Tak ingat? Okey, kita baca sama-sama. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Okey, lagi sekali. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Okey, sekarang ni Ustaz nak bagikan, kamu bagikan kepada 4 kumpulan. Okey, kemudian wakil kumpulan datang ke depan. Ta'al ilal amam. Okey, Wafi, Iman, Wafa dengan Afifah. Semua dah dapat puzzle? Okey, sekarang ni Ustaz nak kamu semua susun puzzle tu dan perhatikan dekat puzzle tu ada yang Ustaz nak sampaikan. Jadi kamu susun terlebih dahulu. Kumpulan main dah susun, angkat tangan. Kumpulan 1. Jadi dekat setiap bulan tu ada lafaz, niat dan juga doa untuk lelaki dan juga perempuan. Jadi kita baca sama-sama. Lafaz ni duduk sama-sama. Lafaz niat lelaki. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbirat fardu kifayah lillahi ta'ala. Okey, lafaz niat kanak-kanak lelaki. Usalli ala hadzal mayyiti at-tifli arba'a takbirat fardu kifayah lillahi ta'ala. Okey, seterusnya untuk perempuan. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbirat fardu kifayah lillahi ta'ala. Kanak-kanak perempuan, usalli ala hadzal mayyiti at-tifli arba'a takbirat fardu kifayah lillahi ta'ala. Okey, doa untuk lelaki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey. Jadi untuk sebagai penutup, jadi Ustaz nak kamu semua apa Ustaz nak soal. Iman, apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang solat jenazah, tentang solat jenazah, dari solat jenazah, solat jenazah dan pengajian solat jenazah. Okey, betul. Okey, jadi Ustaz nak kamu semua hari ini kita dah belajar tentang solat jenazah. Jadi lepas ni kamu semua kita dah tahu tentang cara solat jenazah. Jadi
kalau ada kematian dekat dalam kampung kita, kamu semua dah boleh tahu untuk solat jenazah. Okey, jadi untuk homework, Ustaz nak kamu semua scan QR yang Ustaz bagi dan buat sebagai tugasan kerja rumah. Boleh? Boleh. Okey. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.